Kita buang duit. Kita buang duit? Yep. Kau nak buang duit ke? Wish, siapa yang nak buang duit ni? Siapa? Okay, so dekat situ, bila kita jaga kita punya masa, automatically kita akan jaga kita punya duit. Mantap. Syam, awak tahu tak benda tips paling simple untuk awak nak berjaya, awak tahu tak benda apa? Tak tahu. Simple. Dia benda yang paling first kali awak nak berjaya, awak kena tepati masa, awak kena on time. Sebab apa? Bila awak tepati masa, dekat situ orang akan nampak awak profesional. Itu nombor satu. Dan nombor dua, bila awak tepati masa, awak akan dapat jimat masa. Maksud dia macam mana? Contoh, kita semayang awal waktu, awak akan dapat rasa, masa awak akan rasa banyak gila. Kalau awak semayang lewat waktu, awak percaya tak percaya, masa awak akan jadi singkat kat situ. So dekat situ, masa penting tak penting? Penting. Orang cakap masa itu adalah emas. Emas. Emas bermaksud, emas tu duit, betul? Betul. So bermaksud masa itu duit, betul? Betul. So, kalau kita bazir masa, kita buang masa, bermaksud kita buang apa?